Ya. Api nak padam. Dia bakarnya peta tu habislah. Betah tekan bang. Betah tekan Nali bang. Mana? Bang. Aduh, apa ni? Kenapa bang bakar betah tekan Nali bang? Dah kat sini. Kat mana Yasin tu? Dia mesti dalam hutan tu cari harta karun. Dengan Darling. Siapa Darling? Selamat pagi, Leha. Apa selamat pagi? Abang Yasin kan ada? Leha ni. Abang Yasin lah, Abang Yasin. Habis abang ni nak jadi apa ni? Ni. Leha tak sayang kat abang ke? Sayang. Tapi kalau apa-apa jadi dekat abang Yasin, Leha takkan marah kat abang. Marah kat abang. Leha! Apa ni? Leha! Aduh, Leha, nanti dulu, Leha! Leha! Sabar, Leha, sabar. Darling tu cantik tak? Tak, Leha lagi cantik. Tiba! Tak tipu, Leha. Darling gemuk. Kau macam mana? Gemuk macam bayasan tu. Ada. Aku tak baik cakap abang kau. Leha! Oh, ya. Leha, pelan-pelan, Leha. Bahaya, Leha. Yasin! Leha datang bang! Leha, jaga-jaga sikit, Leha. Cepat ah! Yasin! Abang! Aduh! Yasin! Yasin! Berasak-rasak. Laju ni. Laju. Bulan apa lah? Abang Yasin! Ya, kungfu mabuk. Leha sampai bang! Mabuk. Leha dah sampai bang! Aduh. Janganlah macam ni. Cepat dah. Asal ni dah cepat ni. Aduh. Abang Yasin! Alamak. Son. Cepatlah. Bila pula sampai sini? Tunggu. Tunggu apa, Leha? Abang tersangkut. Adik. Leha. Darling. Dia cici. Tinggal pula beg dia. Aduh. Mana diorang ni dah pergi, ha? Geramnya aku. Sok, aku rasa kita dah sesat lah, Sok. Ini semua kau punya pasal. Bodoh. Perut dah lapar. Dia ni buat lebih kau ni. Aduh. Abang, tolong bang! Sakit bang! Ya. Abang! Keluar dah gigit tadi.
Yasin! Mana ni? Mana betul? Tak ada dah peta tu. Peta tu dah terbakar. Yasin! Kau ada macam Dali? Dali! Dali! Oh. Tak payah, kau tunggu je situ. Kejar dia bukan dia. Jatuh. Kena depan dia. Ya. Bagi tahu aku. Bagi tahu mak aku. Daling! Kena tinggal dah Lea. Oh sini Yasin. Ya. Yasin mana? Ada kat depan. Yasin kat depan. Depan mana pula ni? Dekat gua tu kot. Bang! Bang tolonglah Leah ni. Bang Leah takut. Jom. Leah, abang datang. Leah. Ada. Kau pergi ambil Leah bawa sini. Abang datang lagi. Seorang ada dah lah. Ada. Leah, abang datang Leah. Betul tak ada apa-apa ni? Nah. Nasib baik dia orang lari Lali. Kalau tidak, abang cepuk dia. Ya bodoh. Nasib baik. Nak abang dukung nak? Alah, abang timbang lah timbang. Mana? Abang! Dia takut tau! Abang tinggal ni! Abang takut! Ya. Kita dah jumpa Yasin. Yasin kat sana. Ya. Leha! Abang Leha! Dia pula kena tinggal. Alamak, Leha! Tunggu abang! Leha! Hei! Siapa tu ekor beruk tu? Dia kacau rancangan kita. Sakit bibi aku dia buat. Aku memang pelik, Cok. Setiap kali kita nak tangkap si Darling tu, mesti je ada orang nak tolong dia. Ni aku marah ni. Dah 2 kali kita gagal dapatkan pecah takarun tu. Kalau Uncle Sam tu tahu, mampus kita ditembaknya, kau tahu tak? Dia lagi tuang gila. Kita tak boleh putus asa, Cok. Putus asa, putus nyawa kita. Aku rasa lagi baik kita ikut dia orang sekarang. Kita ada peluang. Kita rampak. Abang Yasin! Yasin! Dia pergi balik dekat gua tu kan. Abang Yasin! Abang Leha lah! Jumpa beg Yasin. Abang Yasin tadi kat sini lah bang. Tunggu dia kejap Ini beg dia? Lah semalam kita tidur dalam gua ni berdua. Yeay. Ha? Oh tidur dengan Abang Yasin?
Sabar ya. Abang Yasin. Aduh. Abang, biar Darling cerita dulu. Abang, apa dia? Tengok je perempuan ni lah. Cerita apa? Kita orang kena kejar Lanun. Takut. Jadi, kita masuk dalam gua ni nyorok. Apa tadi cakap? Lanun? Lanun. Apa cakap tadi? Lanun. Aduh. Mana ada Lanun? Beruang ada lah. Alah. Apa ni, Son? Beruang tak ada aku jadi masa. Malulah. Apa ni? Berani juga korang tidur kat sini ya? Alah, apa nak tahu gambar? Kan pasang gua api. Lagipun, kami tidur dekat-dekat. Dekat-dekat. Aduh. Datang. Sabarlah. Takut. Mana dia, bang? Mana? Takut. Habis semua pek tinggal. Aduh. Padahal pek galas ni tu. Kalau dia tak bawa abang Yasin masuk hutan, mana dia lagi? Kecoh tu dalam hutan. Kenakan. Leha. Inilah Leha. Pengarang jantung buah hati si Yasin tu. Alah, tak buat hati dah. Bolehlah. Boleh apa? Boleh belah. Jangan gaduh. Sudah. Apa ni? Leha. Abang Yasin tak ada. Pilihlah Abang Yasin sebagai temanmu. Masak aku. Pilih Abang Yasin. Kita mencuci Yasin yang buat. Pilih. Leha nak abang Yasin juga. Tempat lagi tu. Sudah. Leha. Kau nak ke mana? Kejar Leha. Kau kejar Darling sana. Alamak. Benci perempuan gatal, merenyam macam tak ada lagi lain. Nak lagi Leha juga. Tu dia. Aduh. Darling. Ngapa perempuan tu lah? Nanti dah. Darling. Apa pun sama. Jangan marah. Alah, yang sudah tu sudahlah ya. Apa yang suka? Aduh, dia tu memang macam tu. Tak suka lah. Apa pun sama. Suka kat dia. Semua orang suka kat dia. Apa pula suka? Jangan kira suka ya. Benci lah. Abang. Aduh. Sabarlah. Alah. Dah bertemu juga. Cerita dengan abang. Kau bawa sini? Adalah. Leha, cerita dengan abang Leha. Abang. Perut dah ni lapar. Ya. Lapar sangat ni, bang. Leha. Ya Leha. Abang Yasin. Iya. Apa? Tak apa. Kita balik resort, kita makan, nanti kita nak pergi Tak boleh. Apa? Kita kena cari Yasin dulu. Kita hantar perempuan mengenyam tu balik. Apa? Apa? Ayam. Mana? Ayam. Itu ayam. Oh, ayam hutan. Ya. Dapat ayam, Darling tu pelatan, Darling mengenyam. Iya. Bukan lagi orang. Oh, lagi besar.
Iya, pakai spek Yasin. Iya, kampung dia ni. Kampung orang sini. Kenapa kamu lari? Dah Kamu kau takut? pegang parang macam tu. Kamu jangan takut. Kami semua orang baik-baik. Ini kawan-kawan saya. Diorang ni gila. Tengah hari pun mau main bola juga. Kawan-kawan balik. Mari saya kenalkan saya. Saya Jima. Ini kawan-kawan saya. Ini JKR. Apa kabar? Ini Jongos. Jongos. Aduh. Ini Jujok. Ini bawah. Ini kecil. Ini jilat. Kamu siapa nama? Yasin. Oh, Yasin. Jima. Tak apa. Kamu mau main bola? Tak habis dia. Ayam tu bang. Apa ni? Sudah. Makan ayam. Ya leha. Kalau Abang Yasin ada, mesti lagi seronok kan, Bang? Ya ke, kenapa pula? Sebab Abang Yasin kan suka masakan leha. Bang! Ya. Ni lapar lah. Darling lapar. Darling lapar. Bawa terus ayam. Darling lapar, lama tunggu darling. Lama lah. Abang Yasin juga baik. Abang Yasin juga setia kat leha. Rindu kat Abang Yasin. Macam mana? Sedap kan? Kenapa ni? Abang! Apa? Kenapa yang ni tawa je tak sedap? Padan lah. Dalam hutan ni mana ada sos dengan garam? Iya. Apa lu kena Yason? Apa? Tak apa, darling makan dulu. Bila balik nanti abang belanja yang lain, okey? Bang, tadi makan kulit. Makan kulit. Abang buang kulit. Ada sakitnya. Kenapa leha? Kenapa leha? Bang, sakit bang. Kenapa? Jari leha kena api. Kenapa? Alah, memang Isap ambil. Abang. Ya, alamak darling. Kenapa? Kenapa darling? Aduh. Abang dia lagi gigit nyamuk. Nyamuk. Biar abang gigit nyamuk tu. Leha, kenapa leha? Aduh, Kenapa leha? cedera. Cedera. Leha kena gigit semut. Gigit semut. Semut jahat. Darling. Darling, kenapa? Bang, raja masalah baju darling. Raja masalah baju darling. Biar abang buatkan. Ya, ya. Abang suruh buat. Abang. Mana? Ada apa? Bang, dah keluar. Sudah keluar? Keluar dah? Cepatnya dia keluar. Dia dah keluar Cepat dah, je bang. keluar. Abang sikit, abang berpeluh-peluh masak. Bukan senang. Kedekut pula tu. Bagi je lah sikit. Tak pukul langsung. Tok, sini yang minta sana dapat. Abang masak tau. Abang memang tahu. Kau minum ini air. Ini air orang panggil air ragi. Pula. Tak boleh banyak-banyak sikit. Ragi? Ini air mabuk. Mana boleh minum? Minum sikit-sikit tak dah mabuk. Sudah banyak nanti boleh pening. Apa rasa? Minumnya tua. Kenapa? Baik. Baik. Saya minum tak ada apa. Ni. Aku mau tanya sama kau. Tadi aku nampak kau jatuh macam nangka busuk. Dekat itu bukit, kenapa? Mana ada nangka kat situ? Saya lari daripada lanun. Lanun? Ini pulau mana ada lanun? Itu tadi diorang bikin itu filem. Shooting drama. Filem. Filem. Apa? Tadi kenapa kau lari dari lanun-lanun tu? Dah. Diorang kejar saya. Saya lari ya. Saya lari punya lari. Saya lari. Saya lari punya lari. Saya lari. Saya lari. Tapak. Saya lari. Lepas saya lari, tu yang saya jatuh tu. Tapak. Kau pun nampak penat.
mau tidur. Engkau tidur, saya mau pergi tengok itu TV cerita Astro Survivor. Best tau. Ya. Dalam hutan macam ni pun ada TV. Ada genset pakai itu. Oh, genset generator. Itu mesin. Generator. Elektrik punya besar. Oh, Itu bunyi. Carburetor. Apa-apa pun boleh lah. Minum. Minum sikit-sikit, jangan banyak. Baik. Tak apa. Nanti hidung pening boleh tidur. Bahagia rasa. Aku miskin, kamu kaya, kalau jodoh pasti jadi. Oh darling. Ya. Aku cinta, kamu suka, kalau jodoh pasti jadi. Oh darling. Walaupun aku naik beca dan kamu naik kereta. Oh darling. Kalaulah jodoh, takkan lari kemana. Kalaulah jodoh, takkan lari kemana. Hai. Sob, aku takutlah Sob. Kekirilan non, kekenalan non, salah masuk juga. Kena potong kepala aku Sob. Mulut jangan cabul lah. Tengah-tengah malam buta ni pun Lanu pandai hidung kau tu. Bodoh. Ada dah, datang dah. Sekejap Sob, aku nak buang kecil lah Sob. Kau pergi seorang je lah. Apa kau nak ajak aku? Cabut je kasut. Jangan pegang ah. Apa bunyi? Ha? Bunyi apa tu? Apa tu? Ha? Bunyi apa tu bang? Jangan apa bang? Jangan Jangan. Lanun tak? Lanun! Sebenarnya kan bang, Ya Dadi. Darling dah satu perkara penting sangat nak cakap dengan Abang Yasan dan juga Abang Yasu. Kalau untuk darling, usahakan satu perkara. 100 perkara pun abang sanggup. Sebenarnya kan, Ya darling. Darling ajak Abang Yasin masuk hutan ni kan? Ha? Sebab nak cari harta karun. Iya ke? Semua orang datang ke sini sebab nak cari harta karun. Tapi harta karun betul lah bang. Yelah. Oleh kerana Abang Yasin dah hilang, Darling yang tak tolong Abang Yasu dan juga Abang Yasan. Tolong Darling cari ke harta karun tu. Yelah darling. Jomlah kita tidur. Bang, tidurlah. Besok kan kita nak cari Abang Yasin. Perempuan merenyang tu tersenyap. Sibuk. Bang, tapi tu harta karun betul bang. Ya ke? Itu harta karun peninggalan Datuk Moyang Darling. Oh, datuk moyang kami pun ada tinggalkan kami harta karun. Contohnya selipar sebelah, kelambu buruk, katil tinggi. Ada lagi satu. Apa dia? Dan lain-lain lagi. Banyak tu. Aduh. Gila, Fani mengapa tau? Aduh Pak Isya. Main orang cakap. Tak ada main tu. Dan lain-lain lagi. Apa buat kat sini? Sibuk nak kamu. Tempat awak kat sana lah. Sibuk. Aku nak tidur tau. Esok jumpa Abang Yasin. Cakap ni. Kita nak tidur mana ni? Dekat dia orang lah. Apa? Tak baik. Aku dulu. Aku dulu. Yasin. Mau balik?
Tunggu. Kita tangkap ikan dulu. Lepas tu kita makan. Makan? Kalau tak dapat ikan juga, esok ada. Lusa ada. Esok ada. Kalau tak ada dapat juga, kita puasa. Kita puasa. Mau jumpa itu perempuan? Tunggu. Mana peta harta karun tu? Aku nak. Macam mana tak boleh dapat? Mudah. Tenaga muda je. Ni. Pelakon star ni. Berapa yang kamu dapat? Ada dialog RM30. RM30. Ada dapat RM50. RM50. Kadang-kadang tak dapat, bang. Kalau macam tu baik bekerja dengan aku. Sekarang pergi tangkap mereka. Ambil peta tu. Aku nak. Sekarang pergi. Ni kenapa tak pergi? Pergi sekarang, cepat. Oh. Pekak kan tu. Tak bangun-bangun lagi. Bang, Janganlah bising, orang nak tidur ni. Bang, bangun lah. Bang, Darling hilang. Darling hilang. Koi lajunya. Hilang. Darling. Alamak. Hilang. Darling hilang. Darling hilang. Jom. Lagi mana? Cari Darling lah. Abang apa Yasin? Kita cari Abang Yasin sekali. Jom. Sana. Sana. Tunggu lihat. Darling pergi sendiri cari harta. Mana dia pergi? Darling rindu kat Abang Yasin. Darling. Tu Darling. Yasin. Yes. Abang Yasin! Dah tak bernafas. Yasin, bagi bantuan pernafasan mulut ke mulut. Cepat boleh, saya lupa gosok gigi. Saya lupa tak gigi. Gatal. Kan kita jangan kacau bodoh kita. Jangan kacau. Boyfriend Liha. Itu pakai suami Liha. Bakal lagi. Semua. Kalau bapak Liha tahu. Bapak Liha. Sudah. Berhenti. Apa kena ni? Abang, tengoklah apa dia dah buat dengan Abang Yasin. Badan dia besar, dia perlu Abang Yasin. Abang Yasin tak boleh. Sudah. Sekarang Yasin tak ada apa-apa. Cuba tengok. Mana boleh tak ada apa-apa, bang. Dia dah pingsan tu. Bangun. Alah, dah buat salah menipu pula. Kenapa abang buat dia macam ni? Sudah tu. Liha dah tak jauh daripada kenapa? Sudah lah, Liha. Liha. Alamak. Alah. Liha. Liha. Darling. Tak mau. Tak mau. Liha. Abang minta maaf. Bang, sampai hati abang buat Liha macam ni. Liha datang dari kampung, bang. Naik bas, bawa ayam untuk abang. Liha merentasi hutan rimba untuk abang. Tak sangka abang masuk hutan dengan pemenggatai tu. Liha salah faham, Liha. Abang minta maaf, Liha. Abang syok ke dia? Tak. Kenapa abang peluk dia? Abang tak peluk dia, dia yang peluk abang. Liha pun abang tak pernah peluk. Abang syok ke dia? Tak, abang tak syok kat dia, abang syok kat Liha. Percayalah, Liha.
Lia kecewa. Kecewa. Abang pun kecewa. Lia? Lia sayang kat abang tak? Tak. Lia sayang kat abang tak? Tak. Lia sayang kat abang tak? Sayang, Bang. Abang. Abang sayang kat abang. Aduh. Entahlah Lia. Entah. Sayang dah. Lia, Ya, Bang. I love you. I love you too. Lia. Kiss me. Lia! Lia! Nanti. Dengar apa nak cakap. Daling. Apa yang Daling fikirkan, Yasin? Abang Yasin kan ada? Abang sanggup korbankan harta dan nyawa abang untuk Apa Daling. bedanya abang ni? Daling cakap. Daling tak suruh abang buat apa? Cakap. Boleh. Apa boleh? Tapi dengan satu syarat. Satu je. Satu je. Cakap je apa dia? Abang berdua tolong Daling pucuk harta karun. Harta karun? Kat mana? Boleh? Boleh. Boleh. Kat mana? Jom ikut Daling. Tapi pilih yang mana satu dulu ni? Tapi Daling pilih abang ke abang Yasan? Abang Yasan. Pilihlah. Abang Yasin. Nanti dulu. Cepatlah, Bang. Tunggu abang Lia. Leha malu, Bang. Tunggu abang Lia. Abang. Pula. Karikiana menene sunata megel. Iya. Dari apna tumujko nahiti Wah, habang. romantik sangat, Bang. Sedapnya suara Abang. Kalau Abang tak Saya nyanyi tahu. lagi sedap. Ini dah menunggu. Oleh yo. Tu bulan. Dah dapat. Bang, tolong, Bang. Terus kering. Bang, Bang, sakit. Apa ni, Bang? Burung. Bulan ni. Mana burung? Tarik bawah dulu. Jom. Tarik. Gila. Daling, tunggu abang dulu. Bang, cepat, Bang. Daling. Bang, ni lembab lah. Daling. Tunggu abang berat ni. Hai. Oi, Daling. Daling. Tunggu abang Daling. Penat ni Daling. Daling. Oi. Daling. Datang dah. Iya. Sekarang dia tangkap. Tangkap dia. Tangkap dia sekarang. Sekarang dia tangkap dia. Tangkap dia. Abang Yasin. Cepatlah. Jom. Daling kali jom. Kayu. Aduh.
Yasin musim-musim situ je. Bunuh kamu semua. Tangkap dia, Bang. Tangkap. Tangkap. Nanti dulu. Korang ni Anun ke apa? Ha? Bukan. Kami bukan Anun. Kami lah pelakon Ezra. Extra ya. Oh, syuting ya? Drama purba Iya. Abang yang sehero, abang yang sehero. Dah tanda. Sekejap lagi dah. Lepas oh, lepas. Hei, kita apa kau-kau? Bunuh ledang. Ada lalu. aduh, laku cerita putri guna ledang. Dia pegang ni. Cepat. Pistol pilih ha. Lawanlah dia. Pukul dia. Cepat. Lawan dia. Pukul dia. Pukul Tak jadi dah. Dia ni pekak. Dia pekak. Mana dia? Adakah dalam gua ke? Tapi kami tak boleh ikut dorang ke? Ada limau. Angkat, Benisa! Jangan ikut dorang! Saya pekak! Saya pekak! Cepat, jalan! Letih menjerit dalam cerita ni. Aku tangkap kau!
Mak Iya tanya tadi, kau orang ni extra dalam cerita apa? Cerita Puteri Gunung Ledang. Kepada bang. Dalam tu ada lanun ke? Dia tanya. Kepala abang tu lah. Dalam cerita tu ada lanun ke? Aduh. Kalau abang okey, tak tahu kepala lutut. Aduh. Aduh. Mas dah bang. Mas dah. Dia jumpa dah. Kita dah jumpa Mas bang. Jumpa dah harta. Mas bang. Mas, aku kaya. Sana tu. Tak. Sana bang. Dia berebut dah. Aku kejar bang. Jangan lari. Pelan-pelan. Okey. Mas bang. Mas bang. Ya, tempat harta. Tempat harta yang sebenar. Sampai dah. Yang pekak ni. Mas. Mas, kaya aku. Dia pergi report dekat bos dia. Jauhlah kita. Ucup-ucuplah. Jauhlah kita. Coba, sekejap lagi kita sampai ke dekat lagi. Bos, saya jumpa Mak bos. Harta karun bos. Mas, cepat bos. Mas, oi. Dia tu kan. Iya, dia tu sekali. Cepat bos. Cepat bos. Kita pergi ambil harta karun bos. Cepat bos. Cepat. Jangan. Bos. Bos. Angkat jalan. Jalan. Iya. Iya betul. Banyaknya bang. Bekak pula. Mampus kau. Pakcik! Sampai hati pakcik buat macam ni!
Engkau macam bapak engkau. Tamak, halo ber. Diam. Lihat tu. Lepaskan pistol tu. Kalau tidak aku cekik sampai mati. Cepat. Bagi aku. Kamu nak apa? Tunggu aku. Darling. Kenapa abang ramai kat diorang? Kawan abang. Dia. Kawan? Ya tak apa-apa. Ya, tak apa-apa, bang. Syukurlah alhamdulillah. Iya. Leha, Ya, bang. jom kita kahwin. Tak ada lama. Ya. Yasin! Kita kaya gila, Yasin! Satu lampu lagi siap ah. Pula. Hujan, ambil satu. Masalah trouble ni bang. Ada masalah apa lagi? Lanun kita yang 4 orang tu semua dah lesap bang. Ya, extra. Ni mampu dengan dia orang. Lakon macam kayu. Bang. Oh, habis lah ni, habis lah. Ya, habis lah. Okey, itu tadi movie yang bertajuk Aku Kaya Gila. Okey, terima kasih kepada Rafiq kerana dah request movie ni. Semoga anda semua terhibur dengan reaction saya tadi. Okey, kalau anda suka dengan video-video reaction saya, bantu saya untuk like dan subscribe channel saya. Okey, semoga kita berjumpa lagi dalam next reaction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.